Dia tak pasal apa, cuma kaki dia bengkak tu lah. Sebelah kiri ni dah suruh dah. Dia kalau macam contoh lah. Macam kita memang tak nak buat. Memang kita cek boleh. Boleh. Cek, nak tahu penyakit. takut macam ni. Rupanya dalam tu semua habis dah. Nah, tapi kita untuk yang medical check up tu kita buat lah. Ya. Saya 6 bulan sekali saya akan buat. Oh, Alhamdulillah. Ni 30 bulan yang nak jumpa doktor kat ni. Tak apa. Sebab tu yang kita tahu kondisi kita. Tapi cuma benda-benda ni dia hospital dengan ni. Dia tak buat macam ni. Ya. Kita hormat semua. Cumanya di sana mereka tak cerita detail macam ni. Kita cerita detail dan seketui-seketui. Kalau jantung aja. Kalau usus saja. Macam tu. Buah pinggang. Kiri kanan. Lah ni buah pinggang pun dulu tak boleh baca. Hari ni dah naik 20. Kita target 50. Hampir separuh dah. Kalau dia kata 30 lebih tu kira beransur baik kan. Beransur baik. Ni pun repair dah ni. Repair. Daripada tak boleh baca langsung dah naik 20. Lepas tu pula Nabi pesan, rawatlah kamu dengan Al-Quran dan mandu. Jadi kita doa masuk dalam ni untuk servis balik semua ni, termasuk juga gangguan. Takut bila antibody lemah, takut gangguan. Takut ada terkena sihir, terkena santau. Mana nak tahu bila antibody lemah ni. Sebab benda tu jin setan. Jin atau setan, dia tunggu peluang je nak heret kita ni. Nak heret kita pergi ke neraka ni. Dia tunggu peluang je. Jadi kalau tuan nak tahu, tuan boleh tengok video-video saya lah, pengakuan-pengakuan pelanggan. Dan dah Alhamdulillah dah. Ni Alhamdulillah dah ni. Semua dia servis, cumanya tidak normal lagi. Maklumlah dah 50 tahun dah ada guna. Aku nak servis. Sarah untuk apa? Yalah, Alhamdulillah.